sakit perut kembung, emosi tak stabil. Mungkin sebab 4 makanan ni anda masih makan semasa period. Hai semua, saya Ubat Amoy Pharmacist. Semasa period, hormon akan berubah dan badan kita akan jadi lebih sensitif. Makanan pertama, makanan masin berlebihan. Contohnya snack, jeruk, makanan proses. Garam akan buat air berkumpul. Ini akan menyebabkan perut kembung dan berat badan naik sementara. Kedua, makanan bergula tinggi seperti kek, coklat manis, minuman manis. Gula akan naikkan dan turunkan tenaga. Ini akan buat emosi semakin tak stabil. Ketiga, kafein berlebihan. Kopi, teh pekat, minuman tenaga, ini semua boleh menyebabkan sakit perut dan sakit kepala jadi lebih teruk. Keempat, makanan bergoreng dan berlemak. Ayam goreng, fast food, lemak tinggi. Lemak tinggi ini semua dia akan meningkatkan keradangan. Ini akan menyebabkan period jadi lebih sakit. Apa yang lebih baik? Minum air suam, makan makanan yang tinggi zat besi dan magnesium, dan juga sayur-sayuran hijau dan high protein. Kesimpulannya, apa yang kita makan semasa period boleh ringankan atau beratkan simptom. Save dan share video ini kepada sesiapa yang tengah period sekarang.